tadi lah, kerana rahmat anak tu mati sebenarnya beri rahmat bagi kita, dengan syarat kita menjaga amalan kita lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikhlaskan menerima takdir atau ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ketentuan tu bagi kita tidak baik, bagi kita ialah kehilangan anak bagi kita, tetapi sebenarnya Allah nak meningkatkan kedudukan iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kita yang tak menghadapi cabaran tu, kita tak dapat nak menceritakan benda tu. Orang yang menghadapi saja yang boleh berkongsi dengan kita, itu pun hanya dengan kata-kata yang hanya mampu dia kongsikan yang tak sepenuhnya apa yang dia rasai, apa yang dia hidapi, dan apa bolehlah kita sebut, tapi nanti dia tak berapa nak ikhlas pula, seperti derita yang dihadapi. Maksudnya kalau boleh jangan guna perkataan tu lah, kerana bila sebut derita dia sepertinya ada unsur tak berapa baik ataupun unsur negatif. Jadi kita sebut ujian Allah lah, ujian Allah. Balik pada tadi lah, kita kena redha dalam apa keadaan dia lah. Ujian ni bukan ujian yang menyebabkan atau kita disebabkan oleh kesalahan kita. Ini takdir Allah Ta'ala. Macam-macam lah, wabak satu daripadanya, macam wabak COVID-19 tu. Kalau tuan-tuan lihat banyak berita-berita yang dijelaskan, yang paling dahsyat ada satu keluarga di Johor Bahru tu, dia melihat, anak dia boleh melihat seorang-seorang meninggal. Mula-mula mak meninggal, lepas tu ayah meninggal, kemudian dia pun dihantar balik daripada pusat pemulihan balik ke rumah. Abang dia meninggal, ni tengok depan mata ni, ada seorang anak perempuan yang saya tak pasti sama ada kakak pun, melihat keadaan tu, adik meninggal, akhirnya dia meninggal, satu keluarga meninggal kerana COVID. Itu lagi dahsyat lah. Masing-masing orang dia ada dia punya apa yang kita kata ujian, ujian ni. Tapi yang wabak tadi memang confirm lah, meninggal kerana wabak ni memang Allah Ta'ala dah janjikan bahawa kita akan masuk syurga. Kalau dalam hadis tu dia banyak menyebut tentang wabak tahun. Masa zaman dulu kuman tu saja, virus itu saja yang dominasi, yang banyak menyebabkan orang boleh meninggal dunia. Sampai satu semenanjung Arab tu boleh meninggal kerana tahun saja. Pernah berlaku. Dan bagi Rasulullah SAW pernah mendoakan Allah Ta'ala angkat wabak tu, sampai dia buat kunut 5 waktu selama 1 bulan. Ada dalam satu riwayat. Anda nak minta Allah Ta'ala angkat dan cabutkan wabak tadi. Salah satu yang terkenal wabak tahun lah. Pasal zaman tu keadaan dia macam tu. Zaman sekarang kita ni banyak wabak-wabak dia, dan ada juga pandangan mengatakan wabak tu dicipta, terlepaslah daripada